Dahulu lain, sekarang lain. Bidang perindustrian telah mengalami revolusi sejak bidang ini mula-mula diterokai. Industri 1.0. Era ini bermula pada lewat kurun ke-18. Mesin-mesin dicipta oleh manusia untuk meningkatkan produktiviti. Mesin-mesin ini menggunakan enjin steam yang digerakkan oleh arang batu. Pada era ini, salah satu industri yang terkenal ialah industri tekstil. Era ini juga membawa perubahan besar kepada sistem pengangkutan. James Watt, pencipta enjin steam. Industri 2.0. Era ini bermula pada pertengahan kurun ke-19. Bidang perindustrian berkembang dengan penemuan elektrik. Peralatan yang menggunakan elektrik mula dicipta oleh manusia. Minyak dan gas turut digunakan oleh manusia pada zaman ini. Alexander Graham Bell, pencipta telefon. Industri 3.0. Era ini lebih dikenali sebagai era digital. Era ini bermula pada pertengahan kurun ke-20. Era ini ditandai dengan kemunculan peralatan elektronik dan perkembangan bidang teknologi maklumat. Syarikat atau organisasi menggunakan data digital secara meluas. Dr. John V. Atanasoff dan pembantunya Clifford Berry, pencipta komputer elektronik digital pertama. Industri 4.0. Dalam era ini, anda dapat membayangkan situasi mesin akan berinteraksi dengan mesin. Sistem sensor digunakan oleh para pencipta secara meluas. Data dikemas kini oleh komputer secara automatik. Sesetengah pihak mengistilahkan era ini sebagai era cyber fizikal. Bill Gates, pencipta sistem operasi Microsoft Windows.